Assalamualaikum Kak Yo, abek-abek dia. Ni. Etok kita pergi cari marang deh. Kena air dah ni biar kehek pasir Kak Yo semalam ni. Ni cedek dah ni nak salah atas buluh gini Kak Yo. Mau Kak Yo panggil gapo? Salah ke gapo? Ni kita pergi tumbuk kakak lu nak buat lagu mana turut mari. Boleh nyok ni ya Kak Yo, kita cari ni deh. Ada halus, ada besar gitu deh. Tapi halus dah tu kita tak ada ambil, kita lepas kelik. Lepas tu mai tengoklah behe-behe dia Kak Yo masuk gapo ratik. Hok ni sud dang dem. Sud resipi orang dulu Kak Yo. Masuk serah, bawang putih, bawang merah, lepas tu kunyit sikit, halia sikit. Kalau nak boh pun boleh, tak seboh pun tak apa. Tapi serah ni banyak sedap Kak Yo deh. Lepas tu masuk gula, garam gitu yalah. Ni mai kita hiri serah dulu nak tumbuk. Nak blend pun boleh, tapi kalau blend dia jadi air Kak Yo. Serah payah lah, marah lah ni Kak Yo. Boleh sikit lah serah. Paung kecuk lebih dah. Nyok ni pun tak apa, sekat ada. Biar rapat sikit Kak Yo, serah payah. Kak Yo, produk Dinas ni bukan kodak ada lip serum saja. Dia ada set jerawat, jeragat juga Kak Yo deh. Kalau hok ni set sensitif untuk orang muka jawat Kak Yo. Kalau hok ni set nomor jeragat ni untuk orang muka jagat Kak Yo. Set jagat ni ada krim malam, krim tengah hari. Pakai sabun hok ni habis baru pakai sabun kolagen Kak Yo. Kak Yo nak ambil set gini pun boleh. Ada serum saja juga. Lepas tu krim kunyit Kak Yo. Siapa ada masalah jerawat, jeragat boleh pakai Dinas Kak Yo. Ni. Okey, serah ni pun kita nak hiri semua ni. Kalau blend ni you nak jadi air sikit deh. Tapi ikut senil lah hak tu deh. Serah kita pakai dalam 10 putung gitulah Kak Yo. Ni. Turun ge. Serah kunyit sikit. Okey. Bawang putih tumbuk ni lu. Wi lumak serah dulu. Bawang kau turun belakang. Halia sikit. Halia tak boleh banyak Kak Yo, bau dah dah. Hari ni ada pucuan numbuk. Ni, we make numbuk boleh selesung. Kunyit. Garis sikit. Kau kat sali tak boh gini. Terus sikit. Wah, pian lumak lu. Kita tumbuk dulu dah. Ni banyak ni. Derah ni. Ada juga weh lesung banget lumak, lambat lumak Kak Yo. Tadi dia mau kata gapo duk tumbuk gapo, wak duri gapo, lepung-leping nak gula nama. Apa nak salah etok. Lepas Kak Yo panggil salah, kau panggil gapo? Salah ni supaya pergi jemur sidap panah gitu deh. Kena demo salah tengah panah, demo salah api sabuk. Boleh juga nak goreng le koli salu pun. Waktu je buka molek tak kena duk kekeh dah. Derah sungguh weh hok yo. Nak lumak sama dengan hak kat sali dah. Ni bagi bawe. Turun ge. Bomek. Kata sute-sute, tadi lopak ya buah. Kalau nak buah lada pun boleh juga. Kau tu ikut suka lah tu. Au, kata dah. Lopak dah. Tu lada Kak Yo, boleh 3-4 teh. Tapi mek buat dulu buah deh. Ya duk buat lama dah ya duk buah. Tak ada perut okey. Kalau rasa pedas-pedas ya tak ada perut. Kalau tak makan nasi, ya halum petulak Kak Yo. Mungkin kena dok lapan nasi. Tu, boleh turun lah ni. Gula sikit, aji sikit deh. Kau ni gula. Aji sikit. Ni. Turun je Kak Yo. Nak berlomok dah. Ada lagi air mek deh. Boleh sejak dah. Ya. Kalau panas ni juga ladung. Ni. Turun ge. Hot so lagi pun capur selalu dah. Itu dia. Tu. Kulir. Rendah-rendah penat boleh 3 je Kak Yo. Kalau kita penat setar tak segar, tak sedap juga. Isi dalam tawar. Rata molek dah ni Kak Yo. Okey, penat tak situ. Tudung dengan raga ni. Ni Kak Yo. Lepas pada kita penat dah deh, boleh 2-3 je Kak Yo. Pingat api ni. Dengan sabuk ni Kak Yo. Lepas tu nak tok bakar dengan go ni. Allah bakar pula dah nak salah dengan go ni.
Ha, kita buat bekas buluh gini lah. Lepas tu bleh-bleh sama taro duk nanti penat saat ni tak tengah panas dah. Allah. Ha, turun. Ni. Bos semua selalu. Kakak duk bawah. Tak ada banyak mana kali deh. Ha, ni. Kakak dia ni. Sedap ni. Sudet krep my luck. Lepas tu kita tiap boleh-boleh lah ni. Kalau main asak gini kok. Kalau di Malay ya salah tinggi kak yo deh. Bekas yo duk tinggi tagon ni. Ha, yo salah ruai-ruai gitu. Kak Sali bo baru sabuk kak yo. Buat goni kena sobar sikit yo lambat boleh makan deh. Kak yo bunyi ni. Cing, bunyi tengok ni. Ha, tu. Kita balik ruai-ruai hingga masak gitu. Goni tak boleh api kuat, kena api ruai-ruai deh. Tapi sebelah Malay yo ada banyak rot, ada banyak rasa deh. Dot tom yam paprika. Tapi hok ni resipi Kak Sali buat ni, hok biasa dulu. Ha, ni resipi hok orang lama lah hok ni. Kak Sali budak-budak mula deh, demo boleh pacuk supaya ngawah wangi tu Kak yo. Saya tengok dak, boleh ketah buat pacuk tu deh, buat gi sekolah. Kau duk kulung gi gitu deh. Nak mamah tak masuk, kulung-kulung masing tau. Bang sedap, bang sedap. Wangi molek. Buka kak yo. Oh. Ni. Kucah bara sikit kak yo. Kalau buka tu makna kata api banyak. Yo nak api rei-rei yo, nak api kokoh yo. Kena-kena demo salah dengan asak gitu je. Oh, masak dah kak yo. Bang wangi molek deh. Terang rasa kak yo. Ni. Bismillah. Serodoh ni. Tuh, isi yo. Sedap. Masing bang molek. Tak boleh masing doh pedas lidah. Ni. 5 kok. Boleh bacuk. Ni kak yo. Siapa cari etok teralah. Buat resipi ni deh. Buat tak payah makan sedap. Jadi kak yo. Oh.